Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Aisyah Sofia binti Muhammad Syamazar, wartawan IK Jitra TV. Hari ini, Rabu 28 hari bulan 1 2026, Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra mengadakan pemberian bantuan awal persekolahan sebanyak RM150. Dengan bantuan ini dapat menolong pelajar dalam pembelian barang persekolahan. Tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan. Sleepless night you've been dreaming of, the fate of Ophelia, the eldest daughter of a nobleman. Ophelia lived in fantasy. Her love was a cold bed full of scorpions. Kenalkan diri anda. Nama saya Afina Rena binti Muhammad Syukri dari kelas 3 Emerald. Okey, Afina, apa perasaan anda bila dapat duit RM150 tu? Rasa best lah. Siapa je yang tak suka duit kan? Sebab nanti pula beli buat buku-buku ke, alas tulis ke, barang peralatan sekolah macam tu lah. So memang dah plan dah RM150 tu nak guna apa? Ya, memang dah plan dah nak beli apa. Okey, mestilah beli buku latihan. Takkan tak nak beli benda merapu kan? Okey, terima kasih. So, pakcik ada plan apa-apa ke nak guna tu? Nak simpan untuk tahun depan ke? Nak jadi korba ke? Ada idea tak? Ya, duit ni sebenarnya kita boleh guna untuk simpanan anak-anak jika kita dah ada duit untuk pembiayaan persekolahan ya. Jadi sekurang-kurangnya tabungan anak-anak ini akan semakin bertambah lah dengan bantuan kerajaan ni, bantuan awal persekolahan ni untuk tahun ni. Okey, baik cik, terima kasih. Okey, terima kasih balik ya. Terima kasih banyak. Bersama saya lagi, hari ni kita akan interview seorang pelajar ni. Apa nama you? Nama saya Go dari 5 Diamond. Okey, Go, apa perasaan you bila you dapat duit RM150 tu? Sangat-sangat gembira. Boleh guna RM150, boleh beli buku bacaan. Buku rujukan. So you nak guna duit tu untuk beli buku rujukan lah. Tak mau simpan ke, jadi golba ke, tak mau? Mungkin simpan sikit, tapi yang duit tu saya akan beli buku lah sebab nak SPM dah. Bagus dia salah tu contoh. Okey, terima kasih. Okey, baik, hari ni saya berada dengan PKM kita, Cikgu Asma. Hai Cikgu. Hai, Assalamualaikum. Okey, baik. Kita akan tanya Cikgu beberapa soalan. Okey Cikgu, macam mana pelancaran BAP pada hari ini? Alhamdulillah, majlis berjalan dengan lancar. Bermula dengan awal pagi tadi pukul 9.30 pagi kita ke bank untuk pengambilan wang BAP ini dengan diiringi oleh Polis Diraja Malaysia bersama dengan penolong pegawai perhubungan sekolah ya, dan terima kasih atas kerjasama PDRM untuk bersama-sama dengan kita bekerjasama, dan majlis pelancaran dibuat pada jam 12 tengah hari tadi, dan alhamdulillah terima kasih di atas kehadiran para waris dan semua anak-anak SMK Jitra yang menerima BAP pada hari ini. Cikgu, apa perasaan cikgu bila murid-murid ni dapat duit bantuan awal persekolahan tu? Alhamdulillah, cikgu nampak semuanya seronok disebabkan hari ini dapat duit, dan cikgu harapkan duit ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin, dapat digunakan untuk membeli semua peralatan persekolahan untuk anak-anak semua. Terima kasih cikgu. Itu saja liputan pada hari ini. Sekian saja dari saya, Aisyah Sofia binti Muhammad Syamazar, wartawan IK Jitra TV.